Okey, sekarang kita berada di Pantai Morib. Pantai Morib. Okey, Pantai Morib. Kita nak mancing lah. Tunggu saya set up dulu, nanti saya sambung. Hari ni saya bawa pancing Bosslight. Okey. Reel saya padankan dengan reel Benek lah. Reel Benek. Benek Commander. Reel Benek warna merah lah. Okey. Hari ni saya bawa pancing Bosslight. Saduman surf. Reel Benek Commander. Saya pakai 2 mata kail. Saya pakai 2 mata kail. Batu saya pakai 115. Saya pakai 115. Dia biasa lah. Okey. Mata saya saiz 12. Mata kail saya 12. Kecil je. Okey. Jom kita luncur. Tengok abang sebelah ni dapat ikan apa. Dia baru baling first cast, dah ada yang sambut. Makan sambut orang kata ni. Ikan apa tu? Alah, ikan kecil makan dapat. Ikan apa bang? Ikan gelama. Boleh lah. Okey, jangan dapat ikan gelama. Saya dah buat balingan pertama. Hari ni saya bawa reel Bosslight. Reel pula saya bawa. Hari ni saya bawa joran Bosslight. Nak tengok saya nak hanyikan joran Bosslight ni. Okey, kita berada di Pantai Morib. Okey. Yang belah sana tu tak boleh mancing sebab dia orang buat tambak pasir. Dia orang ada buat penambahbaikan lah. Okey. Nanti apa-apa lagi saya update lah. Okey geng, joran ni dah hanyir dah. Tadi dah strike seekor gelama. Seekor gelama dalam ni. Hari ni saya pakai umpan udang hidup udang hidup. Dia tengah galak makan ni. Kalau kau tengok joran saya tu bergegar tu. Dia tengah galak makan. So harap-harap hari ni ada membuahkan hasil lah. Okey, hari ni saya beli udang hidup ni RM8. RM8 40 ekor dalam 20 ekor lah. Dalam 20 ekor. Okey. Tengok joran saya. Dah ada yang makan. Joran ni pun ada makan. Okey. Kita nak try pegang, kita nak tengok ada makan tak ada makan. Ini saya mancing dengan orang. Okey, hari ni ada 4 batang joran. 14 kaki, 15 kaki, 10 kaki. Okey. Abang tu dah strike gelama seekor tadi. Joran yang ni. Joran 14 kaki yang ni. Yang lepas kaki sana tak ada strike lagi. Saya di bola kaki dah ada strike. Yang 10 kaki ni pun belum ada strike lagi. Okey. Kita teruskan mancing. Saya tengok apa ada. Okey, abang ni dapat ikan. Strike yang kedua abang ni. Saya tengok ikan apa naik. Okey, dekat dah. Ikan apa naik? Ho! Ikan ni. Ikan maklong. Aduh, ikan ini. Aduh, macam mana? Saya dah mancing. Saya rasa diorang saya tu dah lekat dah tu. Saya rasa diorang saya dah lekat dah. Nampak. Kalau korang tengok tu. Rasanya dah lekat. Okey, abang ni pun nak baling. Abang ni masalah dia tali dia tinggal sikit. Okey, diorang saya dah lekat dah ni. Dah ada ikan dah ni satu orang ni. Dah ada ikan. Okey. Strike yang kedua saya strike ikan gerut-gerut lah. Gerut-gerut kali ni kena mata atas. Mata bawah saya tak usik lagi. Tak apa, kita cuba. Hari ni batu saya ada warna fluorescent lah.
Batu saya ada warna bronze sebab anak saya ni itu dia main cat-cat, ada cat batu saya. Okey, dia strike ikan gerut-gerut. Mata atas. Okey, cakap waktu ini dan ketika ini saya dah strike 2 ekor ikan. Seekor gerut-gerut, seekor gelama. Okey. Harap-harap hasil macam malam ni menggalakkan lah. Kita berada di Pantai Morib Pantai Morib, Kuala Langat. Okey, Pantai Morib. Abang sebelah ni strike lagi. Tadi dia strike first tadi gelama, kedua sesirat. Kali ketiga ni ikan apa pula ni naik. Jangan laju-laju bang. Koyak mulut ikan tu. Astaghfirullahalazim. Ikan apa tu? Gerut-gerut. Ikan gerut-gerut makan. Tadi air naik penuh dalam 9.40. Sekarang dah pukul 10. Okey. Air naik penuh. Air surut. Dah mula surut. Episod kumpau bermula. Episod kumpau bermula. Semua tengah termenung. Semua tengah termenung. Apa pun tak ada. So, kita tunggu je lah. Kita tunggu dan lihat. Korang doa-doakanlah saya dapat strike ikan besar-besar bas. Abang ni karau. Tengok ikan apa naik. Alah, kosong. Tak dapat ikan. Umpan je kena santap. Okey. Sekarang dah menunjukkan pukul 10 suku. Kita orang masih lagi mancing. Okey. Kita orang masih setia lagi dengan jualan kita orang. Harap-harap ada hasil lagi ya. Tadi dah dapat hasil lah. Seekor gerut-gerut, seekor gelama. Okey. Kita tunggu hasil yang seterusnya. Setakat hari ni, waktu ini ketika ini masih lagi membangau ni. Masing biru tu ada tarik-tarik tadi. Adakah ikan? Sama-sama kita tengok. Abang tu tarik tak ada apa-apa tadi. Tak ada apa-apa. Ikan tu dia main-main je. Dia tarik kosong. Lontar batu, bawa balik batu. Okey, mata saya pun dah macam bangau dah ni. Dah tak ada apa dah. Dah tak ada apa ikan nak makan dah tu. Tapi kita terus mancing. Lawan tetap lawan. Awal lagi. Awal lagi. 10.30 11 gerak air dalam lagi. Okey. Abang ni baling tadi putus. Kita terpaksa gerak. Orang tengok hujan dah semakin kasar. Kat lampu tu nampaklah hujan nampak. Kau nampak hujan ni kan. Okey, kalau kau nak mancing boleh mancing sini. Pantai Morib. Okey, sebelah sana tak boleh mancing sebab dia buat tambak pasir. So kat sini boleh mancing lagi. Alhamdulillah. Okey, itu saja video saya untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, share, komen, sekali lagi tolong subscribe guys. Bye. Pantai Morib guys.